ayat je. Ayat yang ke-8. 6, 7, 8. Silakan Fizi buka majlis dulu. Al-Hujurat lagi ke? Al-Hujrah. Ayat yang ke-8. Sebab saya ni buka tafsir At-Tibyan Tuan Guru Abdul Aziz Awang, Tuan Guru Presiden. Sebab dia punya ayat, dia punya tafsir dia punya huraian dia panjang walaupun satu ayat. Nanti kalau kita baca banyak ayat dia akan jadi jenuh kan, dia tak sampai. Okay, kita mula. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Masih lagi kita diberi kekuatan dan kesempatan untuk kita melaksanakan istirah santai kita pada malam ni. Kita sampai ayat apa? 9 ya? 8 dengan 9. Ayat 8 tu pendek je. Ayolah. Kita dua ayat. Ayat 8 dengan ayat 9. Tapi kita akan hurai lah. Jadi sebelum tu kita bagi ni lah. Kak Faridah baca 2 ayat lah. Surah Al-Hujrah ayat 8 dengan 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlan minallahi wa ni'mah. Wallahu alimun hakim. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Sadaqallahul azim. Masya-Allah, tak nampak mata. Jadi dengan tafsir ke? Sekali dengan tu. Sebab dia tak ada maknanya. Sekali. Ada? Sekejap. Berapa? Dia adalah ayat 8
uh, Fault. itu adalah suatu kurniaan daripada Allah, dan ini juga adalah suatu nikmat, dan Allah itu Maha mengetahui apa-apa perkara yang membawa kebaikan kepada kamu. Lagi Maha bijaksana dalam mentadbir segala urusan kamu. Ayat 9. Dan sekiranya terdapat dua golongan daripada orang-orang yang beriman itu berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu daripadanya melampaui batas terhadap yang lain, maka perangilah yang melampaui batas itu, sehingga mereka kembali kepada hukum Allah. Jika sekiranya golongan itu kembali kepada hukum Allah, maka damaikanlah keduanya dengan adil, dan berlaku adillah kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengasihani orang-orang yang berlaku adil. Wallahu alam. Sadaqallah. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Syukran kepada Kak Faridah di atas bacaan tadi. Jadi kita ambil bahagian tajwid pula. Sebab itulah saya suka ayat ni kita tak baca panjang, sebab saya nak sentuh tentang tajwid ataupun sifat huruf, makhraj huruf yang kita baca tadi. Sebab pentingnya kita baca Quran ni, Quranul Al-Quran tartila. Allah perintah kita baca Quran dengan tartil. Tartil tu baca dalam keadaan bertajwid. Tajwid tu maksud dia kita membaca dengan hak huruf, menunaikan bunyi hak setiap huruf mengikut baris, mengikut wakaf, mengikut wasal dan juga hukum dia kan. Itulah maknanya ayat yang ke-8 tadi, fault lam dot fault, dot tu wakaf, dot tu sukun, tapi dia bukan qalqalah. Dia tidak boleh dipantulkan. Dia dipanggil nikroh ataupun mati tak bergerak. Maknanya kalau dot ni, lidah kita tu menyentuh gigi kita sama ada kiri atau kanan. Fault, mana masa sebut dot tu, lidah kita, ujung lidah kita tu mengenai gigi kita kiri atau kanan. Jadi kita fault lam, ni lam alif tu ada tanwin, iaitu baris dua, temu huruf mim, ini panggil idgham ma'al ghunah. Fault lam, kena dengung kan, dalam kadar dua harakat. Fault lam minallah, minallah, Allah tu baris di atas, baris lafaz jalallah, mana kena tebalkan. Fadlan minallah. Allah tu baca dua harakat, panjang dia, kadar dua harakat ataupun dua saat. Wa ni'mah, wa ni'matan. Kalau kita, situ ada ta marbutah. Wa ni'mah tu, kalau kita wakaf, sukunkan atau wakafkan, dia akan jadi ha. Bila kita wasalkan, wa ni'matan, jadi huruf ta, panggil ta marbutah. Bila huruf ta tu tanwin tu dengan huruf waw, dia jadi idgham ma'al ghunah. Tanwin ataupun nun mati tu dengan waw, waw ya minun, dia akan jadi hukum idgham ma'al ghunah. Mana dengung. Wallah, wallah. Itu dia lafaz jalallah wajib tebalkan. Wallah alimun hakim. Ain. Ain ni huruf yang keluar daripada halkum. Li. Ya mati, baris di bawah, dia ma asli. Wallahu ali. Li tu mana kadar bacaan dia satu alif, itu dua harakat.
Lebih kurang macam 2 saat lah. Kena sebut kadar 2 saat. Wallahu alimun hakim. Mun. Min tu tanwin bagi 2 bertemu dengan ha. Ha adalah huruf izhar halqi. Ha. Maknanya kena jelaskan mim tu. Sebutan mim tu bertanwin. Wallahu alimun hakim. Ha kena sebut ha. Bezakan ha, ha, kho. Maknanya ha, mana panggil ha pedas. Orang panggil. Kalau kita makan pedas tu kita ataupun bunyi itik serati tu ya. Tu. Hakim. Ni kim ma'rik li sukun. Kerana ya tu dimatikan mendatang, mim ya tu mati, mim tu disukunkan. Jadi ma'rik disukun. Mat aridi mendatang, sukun mati. Mana kadar baca ada 2, 4 ataupun 6 harakat. Mana boleh lah. Terusnya ayat yang ke-9. Wa in ta. Ni nun mati bertemu dengan huruf ta dipanggil ihfa hakiki. Kan ada huruf hijaiyah yang terlibat dengan ihfa ada 15. Ta tu salah satu dia. Bila huruf nun mati bertemu dengan huruf ta, dia kena kadar dia antara dengung dan izhar. Maknanya wa in, jadi lidah kita tu tergantung di tengah-tengah. Dengan kadar bacaan tu bukan dua. Wa in ta'ifata. Ta itu ada tanda mat itu. Mat wajib muttasil. Ta'ifah. Kan dia satu kalimah. Ta'ifata. Ta tu dia ada alif yang mati bagi di atas mat asli. Minal mu'minin. Minal nal alif lam qamariyah. Kan dia minal mu'min al mu'minu tu mana al tu mana alif lam qamariyah. Sebab apa kita panggil qamariyah? Qamariyah tu bulan. Maknanya masuk dia lam tu dia matikan jelas. Minal lam tu jelas. Bila dia panggil bintang, lam tu dianggap bintang. Bila malam kita nampak bintang, mana lam tu jelas dibunyikan mati kan. Minal ni hamzah, ada hamzah tu kita kena baca dalam keadaan niqrah. Minal dia terhenti gitu. Mini ni ya mati bagi di bawah mak asli. Naqtatalu tu ada qaf tu di mati. Temu non bagi di atas dia jadi qalqalah syugra. Maknanya kena ada pantulan lah situ. Pantulan yang kecil lah. Panggil bila di tengah ayat panggil qalqalah syugra. Minal mu'minina jangan naqtatalu. Naqtatalu lu ma asli waw mati bagi di hadapan. Fa aslihu sok tu dia mati dengan baris dia hamzah di atas. Fa sok bukan, dia kena jelaskan sok tu dia ada lebih kurang saja sin surut shim ash fa aslihu lihu hawa mati depan hu ma asli kadar 2 harakat. Bainahuma ni ya mati bagi di atas dipanggil huruf lin, maknanya lembut.
Bainahuma ma asli. Alif mati bagi di atas. Fa in bagat. Ni nun mati temu dengan huruf ba dipanggil iklab. Iklab ni dia kena ada bunyi dengung sikit. Dan kadar dia antara bibir atas bawah tu tertutup dengan kadar sehelai kertas. Wa in bagat. Got. Ta tu bila dimatikan kena ada bunyi hamas sikit. Ham. Bagat. Ada bunyi ada sirai angin tu. Lepas tu dah ha tu sama juga. Mana lepaskan angin mulut dia. Dah tu ada alif kecil, dua harakat bacaan dia. Huma ma tu alif ma asli, dua harakat juga. Alal ukhra, alal sama alif lam qamariyah. Alal ukhra, kha tu mati kena sebut getarkan dia punya di kerongkong kita. Alal ukhra, ra dia alif kecil, dua harakat panjang dia. Faqa sama juga, faqa qa tu ada alif kecil tu maknanya tanda mat, dua harakat. Faqatilul lati, lullati kerana lam yang seterusnya tu ada tasydid, terus masukkan terus ke lam. Faqatilul lati tabghi. Ni ba mati dengan tab maknanya qalqalah syughra. Waqatilul lati tabghi, tabghi jangan tabghi, tu jadi qalqalah kubra. Dia hujung ayat. Hatta ta tu ma asli, dua harakat. Tafi ma wajib muttasil. Tafi ila ma wajib munfasil. Amrillah, mim mati bertemu dengan huruf ra, izhar syafawi. Jelaskan huruf mim mati tu. Ila amrillah. Rillah. Ni lafaz jalallah yang kena nipiskan. Kena ra terbaris di bawah. Ila amrillah. Fa in fa. Ni nom mati bertemu dengan huruf fa. Fa hakiki. Antara dengung dengan izhar. Fa in fa'at. Tu hamas. Fa aslihu. Hamas tu situ. Lihu. Hu ma asli. Bainahuma bay. Bay harfulin. Ya mati bagi di atas. Bainahuma ma asli. Bil adl. Sama juga qalqalah syughra. Bil adli wa aqsitu. Wa aqsitu sama juga. Dia ada qalqalah syughra. Wa aqsitu tu ma wajib muttasil. Seterusnya innallah. Inna wajibul gunah. Wajib didengungkan. Ada dua harakat juga. Innallah, lafaz jalallah. Innallah yuhibbul. Bul. Alif lam qamariyah. Muqsitin. Tu qalqalah syughra juga. Tin. Ma'rif disukun. Itulah sedikit pemahaman tentang tajwid secara ni lah. Yang ni yang saya selalu dalam usrah gini lah caranya. Setiap kali usrah kita baca satu ayat dua ayat, kita kupas. Bila setiap minggu kita buat tu lama dia melekat lah dekat kita punya otak kita tu. Jadi dalam pemahaman ayat ni yang kita baca tadi daripada ayat 8, sambungan daripada
ayat yang sebelumnya tentang iman, kufur, fasik, maksiat. Jadi ayatnya mana memberitahu itu adalah suatu kurniaan daripada Allah SWT, dan ini juga adalah suatu nikmat, dan Allah SWT itu maha mengetahui apa-apa perkara yang membawa kebaikan kepada kamu, lagi maha bijaksana dalam mentadbir segala urusan kamu. Maknanya sebab tu kita selalu sebut bersyukur kepada Allah SWT kerana kita masih lagi diberi nikmat iman dan Islam. Itu dia. Kurniaan Allah SWT yang perlu kita syukuri. Sebab nikmat iman dan Islam ni lah yang menyelamatkan kita di akhirat esok. Dia tak ada nilai dah. Lepas tu lah kita kena membenci kekufuran, kefasikan, maksiat. Itu yang perlu kita, maknanya perasaan suka kepada iman dan benci kepada kufur. Semua perkara itu adalah suatu kurniaan daripada Allah SWT yang diberikan kepada kita. Ini merupakan suatu nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman, yang tidak boleh dibandingkan dengan segala nikmat yang lain. Nikmat yang lain yang kita perolehi di atas muka bumi ini adalah tidak kekal lama, seperti nikmat makan yang akan hilang. Bila makanan itu masuk dalam perut, adapun nikmat iman, nikmat yang berpanjangan sampailah kita ke dalam kubur. Dan di hari akhirat, nikmat iman akan tetap bersama-sama dengan kita. Jadi seterusnya Allah SWT berfirman lagi ayat yang ke-9 tu, dan jika sekiranya terdapat dua golongan daripada orang-orang yang beriman itu berperang, maka perdamaikanlah antara keduanya. Jika salah satu daripada keduanya itu melampaui batas terhadap yang lain, maka perangilah yang melampaui batas itu, sehingga mereka kembali kepada hukum Allah. Jika sekiranya golongan itu kembali kepada hukum Allah, maka damaikanlah keduanya dengan adil, dan berlaku adillah kamu. Sesungguhnya Allah itu kasih akan orang-orang yang berlaku adil. Jadi dalam ayat ini ada beberapa perkara yang akan dibicarakan. Itu pertama, sebab turunnya ayat ni. Ada beberapa riwayat tentang turunnya ayat ni, di antaranya mengikut riwayat Al-Muhtar bin Sulaiman dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik berkata, aku pernah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi Allah, alangkah baiknya kalau Rasulullah SAW pergi berjumpa dengan Abdullah bin Abi, pemimpin kaum munafik. Dan memang dia seorang pemimpin, orang yang pernah hendak ditabalkan menjadi raja di Madinah, mengajak dia memeluk Islam. Maknanya daripada hadis daripada Anas bin Malik tadi. Lalu Rasulullah SAW pergilah dengan menunggang seekor khimar bersama-sama dengan beberapa orang Islam. Mereka berjalan di suatu kawasan tanah yang berdebu. Apabila Rasulullah SAW tiba di tempat kediaman Abdullah bin Abi bin Ubay, Allah Ubay. Lalu Abdullah bin Ubay berkata, jauhkanlah keldai itu dariku. Demi Allah, aku tidak tahan menghidu bau busuk keldaimu itu. Wah, mana dengan sombong. Abdullah bin Ubay dengan suara yang agak keras menyatakan bahawa keldai Rasulullah SAW berbau sangat busuk. Lalu seorang lelaki di kalangan Ansar berkata, demi Allah, sesungguhnya khimar Rasulullah SAW lebih harum baunya daripada kamu. Maknanya sahabat Rasulullah nak membela lah, marah lah, tak beradab. Permula kita tu baca tentang adab kita dari Rasulullah. Jadi Abdullah bin Ubay ni, dia dengan sombong, dengan angkuh, dengan menghina pula. Rasulullah SAW tidak berkata apa-apa kerana baginda adalah seorang yang lemah lembut dan penyabar. Salah seorang dari kalangan Abdullah bin Ubay marah kepada lelaki itu. Sebenarnya lelaki Ansar itu juga pada ketika itu mempunyai pengikutnya sendiri. Akhirnya berlakulah perbalahan dan pergaduhan di antara dua golongan ini.
mereka bergaduh dengan menggunakan pelepah tamar, kaki dan tangan. Secara kebetulan, golongan Abdullah bin Ubay terdapat juga yang sudah beriman, tetapi masih mempunyai semangat asabiyah. Bila berlakunya pergaduhan itu, lalu Allah SWT memerintahkan supaya kedua-duanya diperdamaikan. Perdamaian itu hendaklah mengikut lunas-lunas Islam yang betul. Mengikut riwayat yang lain pula, bahawa seorang wanita di kalangan Ansar berkahwin dengan seorang lelaki dari kalangan yang lain. Pada suatu hari, berlaku perbalahan antara suami dan isteri itu. Ummu Zaid ingin menziarahi keluarganya, tetapi tidak dibenarkan oleh suaminya. Beliau dikurung dalam rumah. Secara diam-diam, perempuan itu menyampaikan berita tersebut kepada keluarganya. Mereka pun datang beramai-ramai, sementara suaminya memanggil keluarganya. Akhirnya berlakulah pergaduhan. Bersabit dengan peristiwa itu, maka Allah SWT menurunkan ayat yang kita baca tadi. Begitulah keadaan sekiranya berlaku dua golongan Islam berbalah. Mana di kalangan orang Islam sendirilah. Bertelingkah atau berselisih faham, maka hendaklah diperdamaikan keduanya dengan kitab Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW. Lepas tu kita lalu baca surah An-Nisa ni. Bila datang apa? Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa uli amri minkum tu. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasulih. Maknanya bila kita berlaku perselisihan, kita kembali kepada Allah dan Rasul. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi. Jika salah satu dari dua golongan itu melampaui, maka perangilah yang melampau itu. Maknanya dalam ni maknanya ada dua orang Islam, tapi satu kelompok ni lembut sikit, hak ni keras. Hak keras tu kita kena perangi. Gitu kaedah dia. Yang dimaksudkan dengan melampau di sini ialah tidak mahu mengikut hukum Allah dan hadis Rasulullah SAW. Tetapi mereka ini masih lagi mengaku bahawa mereka adalah orang Islam. Oleh itu, jika mereka itu melampau, Allah Ta'ala menyatakan perangilah mereka itu sehingga mereka itu kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Seterusnya Allah SWT berfirman lagi, maka jika sekiranya mereka kembali mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil. Dan hendaklah kamu berlaku adil. Sekiranya golongan itu kembali kepada kitab Allah, maka perdamaikanlah mereka dengan cara yang baik dan adil. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil adalah dikasihi oleh Allah SWT. Kerana adil itu adalah salah satu sifat yang mulia bagi Allah SWT. Berhubung dengan ayat di atas, terdapat hukum di dalam Islam. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat yang berhubung dengan hukum hakam. Ayat ini berhubung dengan pergaduhan yang berlaku di kalangan orang-orang yang beriman. Ianya berpunca sama ada dari kedua-dua belah pihak itu atau ianya berpunca daripada salah satu di antara dua golongan itu bersalah dan satu golongan lagi di pihak yang benar. Masing-masing pihak mendakwa bahawa pihak mereka lah yang benar. Maka cara penyelesaiannya adalah berlainan antara satu dengan yang lain. Jika kedua-duanya bersalah, maka hendaklah perdamaikan keduanya. Dan jika keduanya degil dengan berterusan, kedua belah pihak itu mestilah diperangi sehingga masing-masing kembali kepada hukum Allah. Jika salah satu pihak itu memang bersalah dan pihak yang lain berada dalam kebenaran, ketika itu eloklah diserang pihak yang bersalah sehingga ia kembali ke jalan yang benar. Adapun jika sekiranya kedua-dua pihak menganggap mereka berada di dalam keadaan ragu-ragu, ketika itu wajib keraguan yang ada pada mereka dihilangkan
dan dikemukakan hujah-hujah yang terang dan nyata supaya kedua-dua belah pihak sedar akan kesalahan dan kesilapan masing-masing. Apabila hujah-hujah yang terang dan nyata itu telah dikemukakan tapi masing-masing tetap berdegil, kedua belah pihak itu dianggap penderhaka dan mereka boleh dikenakan tindakan yang sewajarnya. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang kewajipan mengambil tindakan yang tegas terhadap golongan pemberontak yang menentang hukum hakam Allah SWT, sama ada dia penderhaka kepada suatu kerajaan Islam atau dia pelampau kepada orang persorangan atau golongan-golongan tersebut. Maknanya jika kita sebuah negara yang mendaulatkan Islam lah, ayat ini mengharuskan penyerangan dilakukan kepada penderhaka dan ia merupakan fardu kifayah. Perlu dinyatakan bahawa apa yang dimaksudkan dengan penderhaka mengikut Islam ialah kumpulan orang-orang beriman yang menentang kerajaan yang adil, kerajaan yang melaksanakan syariat Islam di dalam sebuah negara. Walaupun demikian, berlaku silap faham di kalangan kumpulan itu kerana berlainan pendapat tentang cara pelaksanaan syariat Islam itu. Adapun jika sekiranya kerajaan itu tidak menjalankan syariat Islam, maka tidak wujudlah apa yang diistilahkan sebagai pemberontak. Perlu diingatkan bahawa golongan pemberontak itu boleh diserang kecuali mereka menyerang atau bersiap sedia dengan kekuatan untuk menyerang. Jika mereka berada pada suatu kawasan dan tidak membuat persiapan untuk menceroboh, maka mereka tidak harus diserang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang luka jangan dirawat, yang ditawan jangan dibunuh, yang lari jangan diekori, dan jangan dibahagikan harta rampasan mereka. Perdamaian hendaklah dilakukan secara adil dan sama. Di antara keadilan di dalam perdamaian itu ialah perdamaian yang tidak mensyaratkan pembayaran ganti rugi terhadap mana-mana pihak sama ada kerugian harta benda atau darah. Ini adalah kerana kerosakan itu berlaku hasil daripada pentadbiran yang berlainan. Lagi pula sebarang syarat yang dikenakan akan menambahkan kerumitan dan kesulitan kepada perdamaian yang hendak dilakukan. Ini merupakan usul-usul perdamaian. Jika pemberontak menguasai mana-mana negeri atau mentadbir kerja mengikut Islam, maka segala tindakan dan perlakuan mereka yang tidak bercanggah dengan Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, ijma' itu dikira sah. Di dalam peperangan Siffin yang terkenal itu, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu telah mengambil tindakan memerangi Muawiyah dan bala tentera Syam yang dipimpin oleh Muawiyah sendiri. Beliau turut memerangi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha beserta Talhah dan Rasulullah SAW dalam peperangan Jamal. Rasulullah SAW bersabda, akan membunuh Ammar bin Yasir oleh satu golongan yang menderhaka. Hadis ini menjadi bukti bahawa di dalam peperangan Siffin ini, Sayyidina Ali yang benar ijtihadnya dan Muawiyah salah dalam ijtihadnya. Walau bagaimanapun, kedua-dua golongan ini adalah daripada golongan Islam. Oleh demikian itu, jika kita jangan tersalah faham. Berperang dengan golongan penderhaka hendaklah dengan cara yang beradab dan bersopan. Kita memerangi mereka dengan menggunakan senjata yang ringan dan janganlah kita menggunakan senjata yang berat. Kalau di zaman dahulu tidak dibenarkan menggunakan menjenik, itu alat yang menggunakan lastik dengan meletakkan batu besar sebagai peluru. Samalah peranannya dengan meriam di zaman kita ini. Tujuan menggunakan senjata yang kecil atau ringan adalah sekadar
untuk mengajar sahaja. Apabila golongan penerhaka ini telah berundur dari medan perang ini, maka tembakan tidak dibenarkan lagi. Inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Ali terhadap tentera-tentera Muawiyah. Ini pasal pertempuran antara orang Islam dengan orang Islam. Dia ada beza. Pernah berlakunya pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan di dalam satu peristiwa yang zalim dan kejam yang dilakukan oleh golongan pemberontak yang menentang Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ini adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia dianggap sebagai seorang sahabat yang dimalu oleh yang malaikat malu. Sebagaimana apa yang disabdakan Rasulullah SAW, maksudnya apakah aku tidak malu kepada orang yang dimalu oleh malaikat. Ini Sayyidina Uthman. Mana hebatnya. Empat khalifah ni. Tapi mereka pun mati dibunuh. Hadis ini menunjukkan betapa mulianya Sayyidina Uthman di sisi Allah SWT dan kuat imannya sehingga malaikat pun malu kepadanya. Tetapi kita yang berada di zaman mutakhir ini, usahakan malaikat hendak malu. Syaitan tidak sedikit pun rasa malu, malahan kadang-kadang dijadikan sahabat pula dalam mengerjakan maksiat dan kejahatan. Sebelum pembunuhan ke atas Sayyidina Uthman berlaku, Sayyidina Ali telah menugaskan anaknya Hasan dan Husain supaya mengawal di hadapan pintu rumah Sayyidina Uthman. Begitulah juga dengan Abdullah bin Zubair turut mengawal di hadapan pintu rumah Sayyidina Uthman. Pengawasan ini dilakukan supaya tidak diganggu oleh pemberontak. Itu bahawa kita kalau nak hurai ni memang dia panjang. Jadi kita berhenti setakat ni dulu. Nanti kita sambung besok. Dia punya, sebab dia banyak pada sirah, banyak pada